Siapa kata seorang gadis itu sukar mencapai impiannya? Siapa kata seorang gadis itu lemah dalam melakukan apa yang diinginkannya? Dan siapa kata seorang gadis itu mustahil dalam menempuh onak, duri dan juga rancang? Gadis Inspirasi akan membawakan 13 orang gadis yang bakal memberikan inspirasi kepada anda. Bersama saya Hana Ismail, host untuk rancangan ini. Bukan hanya memerlukan daya imajinasi yang tinggi, ia juga berdasarkan kekal relevan dan peka dengan keadaan sekeliling. Gadis Inspirasi kali ini merupakan seorang graduat muda berbakat besar dalam bidang seni bina dan juga seni rupa bentuk. Beliau juga telah memenangi anugerah antarabangsa. Niat di hati membina legasi di meja kerja menjadi saksi. Arkitek muda penuh inspirasi. Diana Arifin, Ilustrasi. Hai, nama saya Diana binti Arifin. Saya berumur 29 tahun dan sekarang saya bekerja sebagai pereka dalaman dan arkitek di syarikat milik saya sendiri iaitu Micro Studio. Sebenarnya ketika saya kecil, saya bercita-cita untuk menjadi tukang kayu. Namun setelah diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di Asasi Alam Bina Universiti Malaya, minat saya untuk mereka bentuk bangunan semakin bercambah. Pada dasarnya, saya lebih meminati akan proses dan eksplorasi dalam mendapatkan hasil reka bentuk bangunan tersebut. Tetapi hasil reka bentuk tersebut juga menentukan sama ada proses yang dilalui itu adalah elok ataupun tidak. Pada dasarnya penting untuk kita ambil tahu reka bentuk sesebuah bangunan untuk kita menentukan lebih lanjut lagi akan sejarah dan juga konteks ruang di sekeliling bangunan tersebut. Selain daripada mengambil kira kecantikan bangunan yang direka, adalah penting untuk kita menentukan integriti struktur, keselamatan dan juga keselesaan untuk pengguna bangunan. Skill yang perlu ada pada arkitek ada dua, iaitu yang pertama adalah technical yang merupakan asas untuk melakar bangunan dan juga asas untuk membuat model bangunan. Namun pada pendapat saya bermula dengan tidak tahu apa-apa. Jadi skill tersebut boleh dipelajari sepanjang melanjutkan pengajian. Dan untuk interpersonal skill bagi saya adalah penting untuk seseorang arkitek ataupun pereka itu mempunyai daya fikir dan juga imajinasi yang tinggi. Kecil tu dia minat bertekam sebab dia ikut bapa dia. Bapa dia memang suka bertekam pun. Jadi bila dia suka tanya. Dia memang suka bertanya. Selagi dia tak puas hati, dia akan
tanyalah sehingga dia sendiri rasa betul jawapan tu dalam setiap apa yang bapa dia buat, sebab dia memang minat, dia mempunyai daya kreatif yang tinggi. Sebagai contohnya, semasa ambil PMR ya, tingkatan 3 kan, dia telah memilih untuk membuat bahagian hasil pertukangan kayu, dan hasilnya dia berjaya membuat kotak untuk kunci dan juga kotak untuk bahan kemas. Jadi daripada situ memang terselah lah dia punya bakat dia. Diana ni dia suka mencuba apa jua yang saya lakukan, khususnya di waktu-waktu lapang beliau. Saya bawa peralatan saya ke UN kerana saya risau takut projek anak saya tak boleh siap dalam tempoh yang ditetapkan. Peralatan saya tu digunakan pakai oleh kumpulan-kumpulan yang lain. Saya reda untuk dia orang, untuk kepentingan anak-anak, kepentingan masa depan. Saya reda. Okey, sekarang ni Hana berada di kamar inspirasi, gadis inspirasi kita, Diana, di mana di sinilah beliau menempatkan seni bina luaran dan juga reka bentuk dalaman projek-projek beliau. Mungkin Diana berterangkan kepada Hana dekat hujung sekali tu projek apa? Sebenarnya ini adalah merupakan projek galeri hutan dan saya telah dihubungi oleh Jabatan Hutan Perak untuk mereka bentuk dalaman dan juga luaran. Dia akan dibina pada tahun 2024. Manakala projek yang nombor 2 yang kita boleh lihat warna pink ini adalah merupakan projek klinik gigi yang berinspirasikan butik dan ia tengah dibina sekarang di Simpang Ampat. Manakala projek yang ketiga ini merupakan pertandingan internasional, iaitu projek membina sekolah di Afrika, dan saya telah terpilih sebagai peserta akhir untuk masuk ke peringkat seterusnya. Okey, projek kat sebelah mana yang warna hijau ni? Sebenarnya ini adalah merupakan projek kafe yang telah saya desain pada tahun lepas. Ia mengambil masa selama 2 minggu untuk mereka bentuk dalaman dan juga luaran projek itu. Okey, sekejap. Banyak-banyak projek. Yang mana satu yang berjaya memenangi projek Pelika Muda Asia 2020 dan 2021 tu? Sebenarnya Hana, yang terakhir inilah projek yang berjaya saya menang. Dan ini merupakan projek sarjana seni bina saya yang terakhir. Hebat ni awak ni. Terima kasih.